Macam saya kata baju kuning, raja-raja Melayu. Tu ada seorang sultan duk teringin jadi dia Melaka. Yang duk ada pun tak larat dah kita ni, dia pergi tambah pula yang baru. Pakai kuning. Kuning ni bukan budaya Melayu. Kuning ni pakaian kemungkinan besar Maharaja-Maharaja Cina. Oleh kerana dulu Cina satu kerajaan besar, Kingdom of Heaven, kerajaan besar, menaungi empire dia, emperor, Maharaja Cina tu. So orang Melayu selalu Raja Melaka pergi sana untuk dapat protection, perlindungan, untuk melindungi negara mereka, Cina daripada dari Melaka daripada serangan Siam. Dan raja-raja Melaka dulu banyak pergi buat sabbatical dekat negeri Cina, cuti lama kat sana. Sultan Mahmud apa semua setahun dua tak balik, bawa segala benda pergi sana. Jadi saya kata bawa semua benda, segala harta benda ni, hak Melaka ni pergi sana. Raja Cina bagi layanan. Orang Melayu dia ubah cara, dia kata orang apa, Raja Cina tu basuh kaki Sultan Melaka kerana nak sihat. Sebenarnya tak ada lah. Dia pergi sana dan dapat layanan, dapat kahwin dengan puteri Hang Lipo semua. Datang ke Melaka, bawa balik banyak, bawa balik pakaian adat istiadat kuning. Semua Sultan Melaka bawa balik, anak Raja Cina, baju Cina, payung Cina. Tapi dia tak balik kecanggihan teknologi Cina, iaitu pembikinan meriam. Apabila Alfonso di Albuquerque tahun 1511 datang ke Melaka, tembak Melaka, hanya daripada perairan, Melaka tidak mempunyai meriam yang cukup untuk mempalas Alfonso di Albuquerque. Itulah Raja Melaka. Yang Muhammad kita teringin nak pergi jadi seorang ini. Dan akhirnya jatuh empire Melaka. Katanya ada orang Kedah yang pertahankan dulu, iaitu Hang Tua, Hang Ba ni. Orang Kedah lah Hang ni kan. Mana ada keturunan Melaka Hang? Yang ada Hang Lipo. Hang Lipo Cina. Tapi nak ceritanya, Islam datang, Islam tak ada masalah dengan hal ni. Awak nak pakai baju Melayu, awak nak pakai apa samping, Islam datang membawa akidah. Dia datang bawa akidah. Agama tak pernah menghadkan, terpulang. Siapa nak pakai baju Melayu, dia pakai. Siapa nak pakai baju Arab, dia pakai. Cuma agama ni, dia ada, secara umumnya dia ada satu benda, dia tak benarkan kita buat benda yang pelik pada orang. Saya selalu bilang, pelik pada orang. Kalau orang pejabat kita semua pakai baju kerja, kita tak usah pergi pakai jubah, kerana itu termasuk di dalam libasus syuhrah yang dilarang dalam hadis. Kata Aisyah, Nabi larang an libasus syuhrah, pakaian pelik pada orang. Jadi bila kita bila orang kata hari itu semua pakai baju Melayu, kita pakai baju Melayu lah. Orang pakai baju Melayu, kita seorang pakai kot. Bukan salah, tapi agama tak mau pelik pada orang. Kampung kita orang tak pernah kenal satu pakaian tu, kita tak payah awak balik macam saya kata pakaian apa, awak balik jubah maghribi tu, tengok-tengok ahli sihir mana bagi sembahyang subuh. Tapi kalau tak ada halangan, it's okay, boleh pakai baju Melayu. Sebab tu bila Islam, saya kata bila Islam sampai ke Cina, dia tak ubah ciungsam orang Cina, tapi dia ubah akidah dan akhlak dan nilai orang Cina. Bila dia sampai ke India, orang India kekal dengan kurta, tapi dia tak ubah kurta orang India menjadi jubah Arab, tapi dia mengubah akidah, dia mengubah akhlak, dia mengubah syariat. Bila datang orang Melayu pakai baju Melayu, pakai sampin. Tu gaya orang Melayu lah. Barangkali tak tahu pasal apa sampin ni, kita pun tak tahu pasal apa. Mungkin seluar orang Melayu dulu koyak kerap bubur sampin. Lama-lama orang hias kan, jadi elok kan.
Tapi orang di sebelah Asia ni, Asia Nusantara ni banyak pakai pakaian macam tu. Di Jawa dia apa, dia nak sama pakaian dia. Dulu pakaian ni pakaian Jawa, pakaian Hindu semua. Kemudian orang Islam masuk Islam, orang pakai benda yang sama. Dia tak ada had nak kena pakai tengkolok kata dia, tak ada. Tengkolok ni pun dulu orang Melayu barangkali dia pergi bendang, dia ikat kepala.